al-i'tikaf, iaitu dalam bahasa kita biasa kita sebut sebagai i'tikaf, iaitu kita berada di dalam masjid dengan niat kita beriktikaf. Walau bagaimanapun, iktikaf menjadi sebahagian daripada yang disyariatkan dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadat iktikaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang bermaksud, janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Jadi dalam kesempatan bulan Ramadan ini, khususnya 10 malam terakhir, marilah kita sama-sama menguatkan diri kita untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, dan antaranya ialah dengan kita beriktikaf di masjid. Berkaitan dengan hukum iktikaf ini boleh dibahagikan kepada beberapa hukum. Hukumnya asalnya adalah sunnah. Kita mengikut sunnah, berpahala apabila melakukannya dan tidak berdosa sekira meninggalkannya. Yang kedua, iktikaf boleh menjadi wajib sekiranya disertai dengan nazar. Jadi jika seseorang bernazar untuk beriktikaf, maka wajib ke atasnya untuk beriktikaf. Iktikaf juga yang ketiganya boleh menjadi haram jika sekiranya yang beriktikaf itu, contohnya wanita, dia beriktikaf tanpa izin suami. Yang keempatnya ialah hukumnya makruh, iaitu seperti seorang wanita yang cantik beriktikaf walaupun dia mendapat izin suaminya. Ditakuti mereka yang berwajah cantik ini boleh mendatangkan fitnah kepada dirinya ataupun jemaah-jemaah lain. Kemudian untuk menjadikan ibadat iktikaf kita ini satu ibadah yang sah di sudut syaraknya, terdapat beberapa rukun yang kita kena pastikan. Yang pertamanya, beriktikaf hendaklah di masjid. Jadi apabila kita mengatakan di masjid, maka tidak sah beriktikaf sekiranya tidak dilakukan di masjid. Dan lebih afdal adalah beriktikaf di masjid jami', iaitu di masjid yang didirikan solat Jumaat. Sebahagian sahabat pula mewajibkan untuk beriktikaf di masjid jami', bukan di masjid yang tidak didirikan Jumaat. Di sisi qaul jadid mazhab Syafi'i, tempat bersolat wanita di rumah tidak sah untuk dijadikan tempat iktikaf. Namun qaul qadim masih mengesahkan untuk wanita beriktikaf di rumah mereka di tempat yang dikhususkan untuk mereka beriktikaf. Itu rukun yang pertama, iaitu di tempat yang dikhususkan untuk beriktikaf. Yang kedua, adanya sifat al-lubsu, iaitu menetap di dalamnya. Kadar menetap untuk menjadikan sah mengikut pandangan yang as-sah sebagaimana diriwayatkan Imam Ramli ialah melebihi zaman tamakninah dalam rukuk dan rukuk yang semisal dengannya. Tidak cukup dengan sekadar tempoh tamakninah itu sahaja, tetapi melebihi. Jadi sebenarnya iktikaf sudah menjadi sah dengan tempoh singkat sebegitu. Yang ketiga, niat iktikaf. Jadi hendaklah seseorang yang beriktikaf berniat bahawa saya beriktikaf di masjid ini, di tempat ini. Kemudian yang keempat, rukunnya adanya orang yang beriktikaf, iaitu mu'takif. Mu'takif kena adalah sebab ia berkaitan dengan iktikaf. Yang beriktikafnya pastilah orang yang beriktikaf di dalamnya. Jadi marilah kita mengambil peluang dalam bulan Ramadan dan juga bukan bulan Ramadan untuk sekali-sekala kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita khususkan keberadaan kita di masjid tersebut untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir ini, kuatkanlah azam kita untuk kita lebih memperbanyakkan amalan-amalan kita, khususnya beriktikaf di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.